Next question 2C. Okay, untuk task question 2C, kita nak kena compute group mean, group median and group mode for the distribution table. Okay, so first apa perlu kita buat? Kita ada table yang kita buat dalam question yang atas-atas tadi. Kita ada 6 column, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang blue colour ni adalah data yang kita ambil susun atur buat bentuk frequency table yang awal tadi. Yang ni kita kena calculate class boundary ni. Caranya adalah ambil yang lower boundary yang baris pertama ni tolakkan dengan 0.5 dapat yang ni. And then yang ni pula adalah upper class, kita tambahkan dengan 0.5. So dapatlah upper class boundary dan seterusnya. Okay. Okay, lepas tu sekarang kita nak cari group mean. Okay, apakah formula untuk group mean? Okay, group mean formulanya adalah sigma fx over sigma f. Okay, sigma fx adalah 2195, sigma f adalah 30, and then kita tekan je calculator. So dapatlah group mean adalah 73.17. Okay. So ni jawapan untuk bahagian group mean. Next, question Roman 2, we want to find group median. Okay, based on appendix, formula untuk group median adalah Lm plus sigma f over 2 minus sigma fm minus 1 over fm times c. So, kita kena cari satu persatu apakah nilai-nilai untuk simbol ni. Okay, first untuk C. Okay, C ni adalah class size. C ni adalah kita boleh calculate guna jari yang ni, guna yang size class ni, ataupun kita tolakkan dari upper class boundary minus lower class boundary. So, yang ni dapat jawapan class size adalah 10. Okay. Okay, so C equals to 10. And then kita nak tahu nak guna baris yang mana satu. Tipsnya adalah kita kena cari dulu sigma F over 2. Bermaksud total kita bahagikan dulu dengan 2. Sebab kita nak cari median. Median ni maksudnya yang tengah-tengah. So yang tengah-tengah, mula-mula kita kena bahagikan dulu total semua frekuensi. Kita kena totalkan semua frekuensi ni, lepas tu kita kena bahagi dengan 2 untuk dapat tahu baris mana yang kita akan gunakan. Okay. Okay. So, yang ini kita akan dapat sigma F over 2 equals to sigma F adalah 30 over 2 equals to 15. So, kita tengok dekat cumulative F ni, kat mana duduknya 15. So, 15 ni antara 12 and 21, tapi kita wajib guna baris yang selepas 12. Okay, maksudnya yang 21 ni. Sebab yang ni dah melepasi 15. Okay, bermaksud kita akan gunakan baris yang ini. Okay, dan baris yang ini namanya adalah median class. Okay, ataupun simbolnya M. Okay, dah dapat median class. Dan step 3, kita boleh cari LM. Okay, LM ni adalah lower class boundary. So, ni class boundary and then lower adalah yang ni. Okay, oleh sebab upper boundary yang sebelum dengan selepas sekarang dah sama. So, bermaksud LM kita adalah 69.5. Ataupun kalau guna yang asal tadi tak nampak, tadi yang bahagian yang kelas asal ni, awak kena tolakkan dengan 0.5. Okay, kalau nak guna yang dari kelas boundary ni sebab dia dah betul-betul sama upper class boundary yang sebelum dengan lower class boundary yang selepas, jadi kita boleh gunakan nilai 69.5. Okay, so kita boleh tulis yang ni LM equals to 69.5. Okay. Okay, and then yang keempat boleh cari FM. Okay, ni F, baris ni M. Bermaksud FM yang ni. Okay,
So Fm equals to 9. Okay, and then last kali boleh cari sigma Fm minus 1. Fm minus 1 ni bermaksud F yang sebelum M. Minus 1 ni bermaksud before. And then kita nak tambahkan. So yang ni Fm, so F yang before yang ni lah. Yang before M. And then kita nak totalkan yang ni. 4 plus 8 dapat 12. So inilah kita punya sigma Fm minus 1. Kita tambahkan ni dapat 12 ataupun yang dari sini. Okay. Yang ni kita tambahkan dapat yang ni tadi. So inilah kita punya sigma Fm minus 1. So kita boleh tulis sigma Fm minus 1 equals to 12. So dah tahu ke semua nilai bagi simbol-simbol ni, bolehlah kita masukkan dalam formula. So we have group median equals to, gantikan LM 69.5 plus sigma F over 2 tadi adalah 15 minus sigma Fm minus 1 tadi adalah 12 and then over Fm adalah 9 and then times C adalah 10. And then you tekan saja kalkulator. So dapatlah jawapan 69.5 plus yang atas ni adalah berapa ni? 3 over 9 and then times 10 dapat 30 over 9. And then tekan je kalkulator, tambahkan dengan 69.5. So dapatlah 72.83. So ini adalah median ataupun group median ataupun nilai yang di tengah-tengah. Okay. So inilah jawapan untuk task question 2C untuk group median. Okay.